Siapa sini yang suka memasak? Kalau suka memasak, ini aku ada satu mesin pengupas. Aku memang sangat excited nak tunjukkan dekat hampa. Mengikut apa yang aku tengok depa promote, katanya boleh kupas macam-macam. Aku memang excited nak tengok mesin ni macam mana. Jom kita tengok sama-sama macam mana dia berfungsi. Legit ke tak legit benda ni. Kalau okey, boleh beli. Kalau tak okey, kita tak tengok apa lah. Memang kita kena cakap tak okey jugalah. Jom kita tengok. Sebelum kita pergi dekat meja unboxing aku, ada orang cakap dekat aku kalau hang ada mesin ni boleh jimat banyak masa. Betul ke? Jom kita tengok. Kalau hampa beli macam ni lah packaging utama dia. Kotak dah kemek-kemek sikit. Okay, kita tengok sebelah kanan kotak ada cara penggunaan dia. Hampa pause video untuk baca kalau nak baca. Tapi jangan risau, aku akan tunjuk juga. Tak payah baca pun tak apa. Beralih pada sebelah kiri kotak ada contoh-contoh buah-buahan yang kita boleh kupas. Tengok dekat sini. Menurut contoh-contoh yang aku tengok dekat TikTok, banyak yang kupas bawang putih dan bawang merah. Tak payah sembang panjang, kita unboxing je lah. Kita tengok apa yang ada dalam kotak. Mula-mula sekali, kita keluarkan dia punya mesin dulu. Kemudian, baru aku nampak ada buku manual. Nak baca ke? Tak payah baca lah kot. Aku buka dulu semua barang, sekejap lagi kita sembang lain. Apa benda ni? Letak tepi dulu. Dapat juga kabel USB Type-C. Barang yang terakhir sekali iaitu dia punya bekas kontainer. Quality check, kita ketuk-ketuk sikit. Solid juga. Kita tengok balik apa yang kita dapat tadi. Yang pertama sekali kita tengok yang ni dia punya pisau dia. Weh, tajam juga. Yang kedua dia punya penutup. Kemudian yang ketiga dia punya motor dia. Ada 2 butang dekat sini. Yang keempat, yang ni apa benda tah? Yang kelima USB Type-C. Dan yang terakhir keenam dia punya corong untuk pasang dekat bahagian tepi. Bekas besar luk sinar tu. Cara pemasangan dia simple saja. Mula-mula sekali ambil pisau tu letak dalam bekas transparent. Kemudian ambil dia punya dinding penahan ni, sangkut dekat bekas transparent. Dia ada 2 line tau. Hang tengok tu betul. Samakan, letak saja. Kemudian kita ambil dia punya penutup ni, kita kena letak dekat bahagian dinding penahan tadi tu. Dekat dinding penahan tu, hang kena cari dia punya biji tau. Biji dia tu, hang kena samakan dengan penutup tu. Lepas tu, hang tutup saja. Baru boleh tutup kan, kalau macam ni. Kalau hang tak jumpa biji dia, memang tak boleh tutup. Apa dia? Cari biji? Lain macam dia bunyi. Kemudian kita letak dia punya motor ni. Dia punya motor ni jangan letak terbalik tau. Kalau letak terbalik, memang tak boleh masuk. Dia ada line kat bahagian tengah-tengah tu. Dekat bahagian atas. Dah selesai. Senang kan? Oh, satu lagi aku terlupa. Dia punya corong dekat bahagian tepi ni. Tepi ni yang slide masuk macam ni je. Senang. Macam ni lah rupa bentuk dia kalau kita dah siap pasang. Cantik juga. Dari segi design, tak ada apa yang menarik sangat. Bekas transparent bulat, ada corong di sebelah kanan. Corong tu menghadap ke bawah. Bahagian atas motor ada port USB Type-C yang ditutup dengan getah. Ada juga 2 butang. Satu untuk mengupas dan satu lagi untuk menolak isi dalam kontainer ni keluar. Selesai pasang, jom kita cuba sikit tengok dia berfungsi ataupun tidak. Cukup lah tu. Lisi kan tahu lah. Saya ingat macam yang suruh rek motor tengah-tengah malam tu lah.
Ujian pertama ni kita akan cuba dengan apple hijau. Kita nak tengok macam mana kejadian dia lepas dikupas dengan mesin pengupas ni. Alright, aku masukkan apple hijau 2 biji, tutup bagi rapat, pastikan kena biji dia Kemudian kita letak dia punya motor. Masa yang ditunggu-tunggu. Alamak, dia jam lah. Dia semput. Lagi. Kuat sikit. Dia dah tak boleh pi dah. Jam. Aduh. Tak apa, kita bagi can dekat dia, kita keluarkan sebiji. Tu dia. Kalau tinggal sebiji, bolehlah dia jalan. Oi, laju pula tu. Tu dia memecut. Weh, dah lama ni. Cukup. Korang tengok ni jadi macam ni. Nama kampung jadi macam ni. Aduh. 100% gagal. Memang aku tak recommended. Jangan beli kalau hampa nak kupas apple hijau guna mesin ni. Aku kupas sendiri lagi cepat. Untuk kupas apple hijau bagi aku gagal. Kita kena cari benda yang kecil lagi macam yang ditunjukkan dalam kotak ni. Contoh macam buah anggur. Aku tengok dekat TikTok kan, banyak mereka blend benda yang besar daripada tu. Jadi cantik tau. Mungkin itu semua diedit oleh AI. Jom kita pergi round kedua pula. Untuk round kedua ni, kita kupas bawang putih pula. Okey, aku cuba masukkan. Weh, bawang putih aku ni besar sangat, tak muat. Kita leraikan bagi kecil-kecil dulu. Aku tak buang kulit bawang putih tu ya. Aku cuma pisahkan setiap ulas tu je. Kuantiti aku cuma buat sebiji je. Kalau nak buat 2 pun rasanya okey je. Sebab mesin ni besar. Disebabkan bawang putih ni dia besar, dia keras. Aku kena guna pisau juga untuk nak leraikan dia. Dah siap, nampak ni masih ada kulit. Kita masukkan. Kita nak tengok macam mana keputusan dia. Harap keputusan dia tu tak mengecewakan lah. Kalaulah tak menjadi, lepas ni aku dah malas dah. Nampak tu, banyak juga ulas bawang putih aku ni. Semua dah masuk. Kita tutup. Kita tekan. Berdasarkan info yang aku dapat, bawang putih ni kita kena tekan dia dari 10 hingga 15 saat. Dah cukup masa, dah siap. Untuk keluarkan bawang putih ni, kita tekan butang discharge. Mesin ni akan pusing arah lawan jam. Dia akan tendang keluar semua bawang putih yang ada dalam ni. Pastikan letak pinggan ataupun mangkuk dekat corong. Cuba hampa tengok ni. Untuk bawang putih, kupasan dia memang kemas. Cantik ah. Mari kita tengok secara lebih dekat-dekat sikit. Kita close up sikit. Okey, aku ambil sikit. Nampak ni, halus. Bagi aku memang terbaik lah untuk kupas bawang putih. Kalau bawang putih boleh, bawang merah pun tak menjadi masalah biasanya. Lulus untuk kupas bawang putih. Ujian seterusnya kita cuba buah anggur pula. Tapi buah anggur aku ni dia tak berapa bulat sangat lah. Harap dia menjadilah. Kita cuba tengok. Banyak juga aku masukkan ni. Harap mesin tu tak jam lah. Sebab aku tengok dekat kotak, dia tunjuk buah anggur memang boleh. Cuma bezanya aku punya anggur ni dia tak berapa bulat saja. Kita akan tekan beberapa saat saja. Nampak gayanya mesin ni macam berat sikit. Tak apa, kita tengok macam mana keputusan akhir dia. Cukup lah tu. Okey, kita keluarkan tengok. Kita tengok macam mana hasil dia. Macam ni lah keputusan dia. Tengok dekat sikit. Masih ada kulit lagi. Dia tak perfect.
Mungkin sebab aku tekan cepat sangat kot. Tengok ni. Nampak ni. Masih ada kulit ya. Aku tak puas hati. Kita cuba round kedua pula dengan anggur yang baru. Dari segi kuantiti lebih kurang sama dengan pusingan pertama tadi. Cuma bezanya kali ni aku nak tekan lama sikit. Kali ni aku standby timer sekali supaya masa yang aku kira tu dia lebih tepat. Aku akan tekan selama 15 saat. Yang tu yang disarankan oleh depa-depa yang promote mesin ni. Macam ni lah keputusan dia. Kita tengok dekat sikit. Kali ni keputusan dia buah anggur lebih bersih. Tapi hampa perasan tak? Buah anggur tu macam jadi kecil sikit. Cuba tengok betul-betul. Aduh, tapi tak apalah. Bolehlah makan. Untuk anggur ni nak kata gagal pun tak, lulus pun tak. Dia ada di tengah-tengah. Jadi aku tak bolehlah bagi keputusan yang bagus ya. Sebab dia tak perfect. Alright, ujian yang terakhir sekali, kita cuba bawang merah pula. Kita nak tengok keputusan dia macam mana. Yang ni kalau aku gagal, memang aku tak recommend lah pakai mesin ni. Disebabkan bawang merah aku ni besar sangat. Macam biasalah, aku potong 4. Lepas tu kita campak je dalam mesin ni. Untuk kali ni, aku rasa aku main-main San. Aku tekan lama sikit. Aduh, tahan pakai tangan pula. Sisa-sisa kulit bawang tu dia terbang keluar. Weh, lama sungguh aku tekan ni. Tak tahu jadi apa. Kita tengok je lah. Pendapat apa? Macam mana? Mesin ni okey tak? Rasa-rasanya. Alright, kita keluarkan bawang merah yang kita kupas tadi. Kita tengok macam mana keputusan dia. Macam ni lah kejadian dia. Wow, nampak cantik. Okay, kita tengok lebih dekat sikit. Woi, dari segi dia kupas bawang bagi aku memang okey lah. Walaupun bawang merah tu bukan bentuk bulat, kita dah potong 4. Macam ni bagi aku okey lah. Lulus untuk bawang merah. Cantik. Adakah ni boleh jadi mesin membawang? Kalaulah hampa ni jenis duduk rumah, masak dalam kuantiti yang sangat banyak, especially potong bawang, kupas bawang, mesin ni memang sangat sesuai lah. Untuk yang lain-lain tu, berdasarkan apa yang aku test, aku tak recommend sangat lah. Sebab sebelum ni aku pernah kupas kentang tau. Cuma aku tak rakam scene tu. Tak jadi. Dekat kentang tu, tengah-tengah tu dia terkupas. Tapi kat hujung-hujung yang dekat atas-atas tu, dia tak terkupas langsung. Macam situasi aku kupas apple hijau tu lah, hampa tengok kan. Kat tengah tu jenis-jenis kan. Tapi untuk bawang, bagi aku perfect. Kalau tanya aku mesin ni boleh bagi berapa bintang ya? Aku rasa aku boleh bagi 3.5 bintang daripada 5. Dia nak kata okey sangat pun tak, nak kata tak okey pun tak juga. Sebab dia boleh kupas bawang. Itu je. Mesin pengupas bawang. Kalau hampa biasa pakai mesin ni, cuma komen kat bawah. Bagi tahu orang lain sekali. Mesin ni okey ke tak okey. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Beli macam biasa, tengok dekat bahagian description. Bye. Ni akibat dia kalau Asyik terpengaruh dengan beg kuning. Mereka nak jual ya. Mereka bukan tahu apa pun.